Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh duduk. Salam. Assalamualaikum. Okey, semua sihat? Semua ada pakai? Okey, nama nanti kita pakai. Cikgu belanja dulu cikgu. Okey lah, kita sambung pada topik yang sebelum ni. Okey, semua kamu semua teka. Kita akan belajar topik apa pada hari ni? Origami. Origami, salah. Main warna-warna tu cikgu. Pun salah. Lukis. Tak apalah, semua tak dapat teka. Cikgu bagi kamu clue. Benda tu ada dalam kotak ni. Cuba kamu rasa ada apa dalam kotak ni sebenarnya? Cikgu. Cuba kamu rasa ada apa dalam kotak ni sebenarnya? Pegang-pegang, bocah-bocah. Agak-agak bunyi apa tu benda-benda? Macam liku je cikgu. Cikgu, salah. Cikgu tak tahu ada apa dalam tu. Kamu nak tengok tak? Nak cikgu buka boleh? Cikgu. Tak ada. Okey, boleh-boleh. Ini apa sebenarnya? Okey. Okey. Lagi? Binatang. Binatang. Betul lagi. Saya tahu tu boneka kan cikgu. Baik. Okey, ini boneka apa boleh-boleh? Haiwan cikgu. Haiwan. Ini boneka apa dia? Rabbit. Kalau adik, ni tiga apa? Burung. Burung. Burung apa tu? Boleh terbang tak? Burung merah. Okey, betul. Okey, jadi manakah semua orang dah tahu boneka? Boneka tu apa sebenarnya boleh-boleh? Boneka lagu. Lagu-lagu? Salah. Okey, semua tak tahu boneka tu apa? Betul ni? Okey lah. Boneka tu ialah kartun yang digerakkan untuk melakonkan watak atau cerita sama ada dengan tangan, tali, batang ataupun alat kawalan tertentu. Okey, boneka ni digunakan dalam persembahan seni, pengajaran dan hiburan. Kat sini siapa pernah tengok briefing? Saya. Kamu mesti dah tahu tu bermain boneka. Tak pernah, tak pernah. Okey, boneka ni ada banyak jenis. Banyak gambar ni. Dia boleh buat dengan pelbagai bahan. Boleh guna kertas, kain, tali, apa-apa lah. Okey, boneka ni ada banyak jenis, iaitu ada boneka tangan, boneka digital, boneka tali, boneka batang dan boneka wayang. Kalau boneka wayang ni adalah boneka tradisional kita. Okey, tujuan dan kegunaan boneka ni adalah dalam pendidikan, ia membantu guru menarik perhatian murid dan menyampaikan pengajaran dengan cara yang menyeronokkan. Macam apa yang cikgu tengah buat sekarang ni untuk kamu. Okey, semua nak try buat boneka tak boleh-boleh? Betul ke nak? Okey, jadi cikgu akan bagi arahan dan kamu boleh ikut cikgu, boleh? Okey, cikgu dah sediakan barang, iaitu cawan dan potongan gambar untuk kamu lekat je, boleh? Okey, semua boleh ambil barang satu. Okey, semua ambil kotak boneka ni. Dia nak apa cikgu? Dia nak buat boneka lah, cantik. Cikgu ada topik boneka. Makanan minum sama. Siapa tak dapat lagi? Kimi tak dapat apa? Okey, semua boleh ikut cikgu. Okey, yang pertama. Yang pertama, kamu ambil cawan. Okey, ambil yang warna hitam tu. Okey, kamu dekatkan ke dalam tu. Cuba buka dia punya selotip. Okey.
Okey. Lepas tu kamu ambil ni, kamu lekat kat sini. Okey, seterusnya kamu lekat macam ni pula. Okey. Okey, kenapa semua dah boleh buat dah? Okey. Lepas tu kamu ambil yang ada satu barang tu, tangan dia kamu lekat kat belah kiri dan belah kanan. Okey. Okey, cikgu tengok semua dah siap. Arif kenapa kamu siap ni? Tak pandai. Allah. Siapa kat sini dah pandai angkat tangan? Saya siap. Okey, Aiman dah siap. Okey. Aiman boleh ajar Adik? Boleh. Okey. Tengok Aiman buat macam mana? Kita tak mau yang ni. Oh, terbalik. Benda ni kita Balik dia tak, dekat ni. Dekat putih tu. Orang kat sini. Oh. Okey, kamu buka. Pandainya Adik buat. Dah siap juga. Okey, siapa yang dah siap angkat tangan? Weh, cepat Adik. Cikgu buka satu lagi. Okey, semua dah siap? Sudah. Okey, kalau semua dah sudah siap, cikgu bagi ganjaran kamu semua. Nak tak? Betul ni? Okey, kamu boleh pilih. Nak mana? Okey, semua ambil. Masing-masing ambil. Okey, pas masing-masing. Okey lah. Masa pun nak habis dah ni. Jadi kita boleh tamatkan kelas kita pada hari ini. Yeay.